Kai tengok darah yang jatuh ke lantai tu dan tiba-tiba muncul satu sosok macam manusia berwajah monyet, lidah panjang warna hitam. Dia jilat darah yang jatuh dari pipi lelaki tu. Masa tu perempuan tu bersuara lagi. Dia yang suruh aku hantar sihir pada adik ipar dia. Sebab apa? Sebab adik ipar dia dah bagi tahu isteri lelaki tu yang suami dia bermain dengan jin. Segala harta yang dia ada bukan dari kerja keras, tapi dari kerja bangsa aku, jin. Begitulah manusia. Tak pernah takut pada Yang Maha Esa, tak takut pada neraka. Disebabkan kamu, Khairul, adik ipar lelaki tu tak jadi mati hari tu. Sebab kamu dah tegur benda tu. Kamu gagalkan rancangan lelaki tu. Kamu halang kerja aku. Aku dah bekerja selama berpuluh tahun. Tak ada seorang manusia pun yang berani halang kerja aku. Tapi kamu, Khairul, kamu halang kerja aku. Jadi kamu harus mati saat ini juga, Khairul. Suara perempuan tu bergema makin kuat dan makin menyeramkan. Lelaki berbaju hitam tu tiba-tiba berjalan ke arah Kai. Wajahnya nampak penuh dengan dendam. Tanpa buang masa, lelaki tu terus tumbuk Kai berkali-kali. Kai jatuh terlentang atas lantai, tapi lelaki tu tak berhenti. Dia angkat Kai dan tumbuk lagi. Kai jatuh sekali lagi. Kali ni lebih sakit. Lelaki tu terus ketawa, garau dan menakutkan. Suara dia bergema dalam ruang bangunan tu. Kai jadi lemah, tak mampu buat apa-apa. Lepas lelaki tu puas tumbuk Kai, lelaki tu angkat kaki, bersedia nak pijak badan Kai. Kai jadi panik, rasa macam ajal dia dah dekat. Masa tu Kai terus menjerit sekuat hati dan sebut, "Ya Allah!" Serentak dengan tu, ingatan tentang ayat-ayat suci dan rukun Islam yang pernah dilupa sebelum ni kembali satu persatu. Dengan izin Allah, Kai mula sedar dan berjaya kawal diri dia semula. Dalam ketakutan, Kai terus baca surah Al-Jin ayat 13. Ayat tu keluar dari mulut Kai dengan penuh yakin. Dia baca berulang kali. Masa Kai baca, suasana dalam bangunan tu berubah. Lelaki baju hitam tu tiba-tiba berhenti ketawa dan pandang Kai dengan wajah terkejut. Kai tahu ayat-ayat Allah lindungi dia. Lepas tu Kai baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali. Dia sambung baca surah At-Takatsur 5 kali. Masa Kai baca semua ayat tu, tiba-tiba ada satu pukulan kuat kena dekat tulang rusuk belakang dia. Sakit sangat sampai Kai menangis. Kai buka mata dan tersedar dia dah berada dekat rumah atuk dia. Dia nampak atuk, ayah, pakcik, abang dan beberapa orang kampung semua ada dekat situ. Semuanya nampak letih sangat. Kai pun letih juga. Nafas dia tersekat-sekat.